Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Surah seterusnya, surah Al-Muzammil. Surat 574. Surat 574. Surah Al-Qalam. Tuan-tuan hadirin hadirat, boleh tanya orang lama-lama boleh sini. Dan untuk cara kita muzakarah ayat ke berapa, seperti mana kita bagi tahu suratul Qalam pun ayat pertama sampai ayat ke-7 campur dua ayat terakhir itu sebagai asas untuk kita nampak gambaran secara umum kita suratul Qalam. Tambah-tambah lagi keadaan kita tahu apa yang Nabi hadapi sekarang ni, awal-awal tahun awal-awal Nabi sebagai Rasul, permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Al-Qalam ni untuk pandu Nabi, untuk tenangkan Nabi, untuk hiburkan Nabi sebagai panduan dari kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, di celah-celah tu tetap Allah, tetap hari akhirat, kita akan dapat rasa apa maksudnya Allah SWT turunkan surah seperti mana suratul Qalam. Surah seterusnya suratul Muzammil. Suratul Muzammil. Surat 574. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Alhamdulillah, surah yang ketiga ikut urutan nuzul seperti mana yang disusunkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan yang diambil daripada Quran, sebahagian Quran. Dan benda ni khilaf. Kita tak tahu nak pilih siapa. Jadi secara umumnya kita pilih ni. Tapi terus bagaimana maklum kan, selepas Al-Alaq surah Al-Mudaththir dalam mushaf Sayyidina Ali pun suratul Alaq kemudian Mudaththir. Cuma kita ikut ni sebagai panduan asas. Kita nak tahu secara umum saja, hadirin hadirat, surah ni turun tahun ke berapa kita tak boleh tahu, sebab turutan sebenarnya seperti mana yang ada bersama kita ni, daripada Fatihah, Baqarah. Ni hak sebenar kita perlu ikut dari sudut bacaan tilawah ta'abbud ni, ikut seperti mana mushaf. Cuma oleh kerana muzakarah kita ni, tadabbur Quran ni, untuk kita tahu sirah Nabi, bagaimana Allah SWT bimbing Nabi dan bagaimana Nabi bina para sahabat. Jadi sebagai panduan kita untuk kita dapat bentuk gambaran ketika mana wahyu diturunkan. Jadi kita pilih untuk tadabbur Quran ikut turutan nuzul. Dan ini surah yang ketiga, Muzammil. Kalau kita tengok pun keadaan Nabi sekarang ni, orang dia panggil gila dah. Turun surah Al-Qalam, kita baca pun ayat Allah SWT turun pun untuk
tenaikan Nabi, dak pujuk Nabi, dak bela Nabi, dak ayat begitu tegas sekali. Dalam masa yang sama, Allah SWT gambar kepada kita bagaimana kebencian musyrikin Mekah pada Nabi SAW. Dan mereka pandai Nabi ni orang yang buat fitnah, pecah belah Mekah. Dan bagaimana da'i bila dia berhadapan dengan situasi begini. Ini titik terendah. Dan kita kena tengok keadaan kita ni lebih baik, jauh lebih baik. Sebab tu kita kena belajar bagaimana Quran yang bergeser pada kita, bagaimana kita terkesan dengan Quran. Dan kita tengok generasi pertama Nabi dan para sahabat. Dan kalau tidak kita akan heran kalau kita mengaji Quran sebagai ilmiah semata-mata, kita akan dapat ilmu dan kita akan dapat maklumat, tapi tak akan berkesan. Dan bahkan kesan yang tidak molek ni mungkin kita akan dapat. Ilmu ni kalau kita belajar yang menyebabkan kita nampak kesalahan orang dan kita akan nampak kelebihan kita, maka ni akan merosakkan kita. Kalau kita belajar ilmu ni yang menyebabkan kita nampak ni orang ni salah, kefahaman begini salah, kefahaman begini salah, dan kita nampak kita lebih pada orang lain. Ini bahaya, datang ujub, datang takabur, ini merosak. Dan ilmu yang sebenar, dan dengan kita belajar ni, kita tahu kesalahan orang, dan dalam masa yang sama kita tahu kesalahan kita. Kita tahu kesalahan kita dan kita baiki kesalahan kita, dan sebagaimana kita tarbiyah diri kita untuk baiki, dan kita fikir bagaimana orang lain pun dapat diislahkan juga, dapat wujud juga orang lain. Dan bukan semata-mata sebagai jadi peluru untuk tembak orang. Jadi tidak ada tarbiyahan baik pada diri kita, baik pada orang. Bahkan ilmu ni akan jadi asbab bahaya. Dan kita tengok Nabi kain, Allah Ta'ala jelaskan kesilapan, kesalahan. Tapi bagaimana cara Nabi, dan kita bagi tahu hadirin keadaan Nabi lebih teruk daripada kita. 360 berhala masih berada di atas Kaabah. Bagaimana Nabi mengorak langkah. Dan tentu sekali hadirin hadirat yang perlu kita faham sekarang ni, Quran yang menyebabkan perubahan. Yang kedua, pergerakan. Kalau kita tengok Nabi sekarang ni, bila wahyu sampai pada Nabi mula bergerak. Dan Nabi bergerak dengan cara nubuah, dengan cara tersendiri. Kita dah bagi tahu dah latar belakang musyrikin Mekah, latar belakang penduduk Mekah, kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, dan struktur pengurusan ataupun pentadbiran di Mekah kan. Mereka ada darun nadwah, mereka ada bahagian yang jaga Kaabah, mereka ada bahagian yang bagi minum, mereka begitu teratur. Dah bukan kosikot dia, tak ada pemimpin, tak ada kepimpinan, ada teratur. Kalau ikut cara kita dengan bila kita, kalau kita dipilih nak buat perubahan di Mekah ketika mana seperti mana tahun 910 sekarang Nabi diutuskan ni, 900 miladi. Dan lagu mana pandangan kita? Kita mesti akan cari jalan masuk, bagaimana nak masuk dalam darun nadwah. Sebab darun nadwah ni, kalau Nabi di kalangan keluarga ni, Nabi di kalangan keluarga orang yang rapat dengan ahli parlimen belaka darun nadwah ni. Dan bahkan pak saudara dia Abu Lahab, dan orang yang mana penting, bahkan semua Quraisy belakang. Darun nadwah ni semua Quraisy belakang. Bahkan Siqayah, kabilah ni jaga bahagian Siqayah, kabilah ni jaga bahagian Hijabiyah, bahagian Kaabah. Dia ada, semua ada tanggungjawab belakang. Dia tentu sekali kalau kita fikir dengan cara kita, Nabi masuk dengan darun nadwah, ada pujuk Abu Lahab pak saudara sendiri. Tapi tidak, bukan begitu. Bila Allah Ta'ala wahyu pada Nabi mula bergerak, bagi tahu baca Quran, bagi tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pencipta kita, Allah pencipta segala-galanya. Kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaan ilmu daripada Allah Subhanahu. Maka Allah yang begini yang layak disembah, layak disembah. Dan ni permulaan dakwah ni sekarang ni bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia surah Qalam kita mula nampak Allah Taala tanya, ajaran-ajaran yang kamu buat tu mari pada mana? Ada kitab lah yang kamu belajar, yang kamu pilih, boleh buat gini, boleh buat begini, ada kitab. Adakah kamu ada perjanjian dengan Allah sehingga Allah Ta'ala kena sempurnakan janji kamu tu? Allah Ta'ala tanya mukaddimah tentang surah Al-Qalam yang kita baca. Jadi mula di celah-celah tu, walaupun ayat tu turun, surah Al-Qalam tu untuk tenaikan Nabi dan para sahabat kita yang beriman dengan Nabi, dalam masa yang sama celah-celah tu Allah Ta'ala bagi tahu tentang hakikat-hakikat secara tidak langsung. Tak terai lagi, Allah Ta'ala tak kritik berhala-berhala lagi. Kita akan jumpa ni, surah ni kan cerita tentang Allah, cerita tentang akhirat. Allah akhirat, Allah Ta'ala mula sentuh tentang berhala dengan nama dia surah
An-Najm, surah An-Najm, surah yang ke-23, baru sebut Manat, Lat, Uzza, kamu semua tu mari mana, siapa nama mari pada mana, baru sebut. Tapi sebelum ni seperti mana kita baca surah Muzammil, cerita tentang Allah, cerita tentang akhirat, surah-surah tu pujuk Nabi. Cuma surah ni mari untuk tenangkan Nabi dalam dakwah ni, selain daripada usaha jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perubahan berlaku mula bergerak. Kita nak bagi tahu ni yang penting, yang ini yang tidak ada. Yang ni hadirin dan saya sendiri yang menyebabkan kita walaupun majlis ilmu ada banyak diajar di masjid-masjid, tapi tak berlaku perubahan. Sebab apa? Sebab tidak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan. Ni Nabi sorang. Tapi mula berlaku perubahan agama kerana ada pergerakan. Kalau wahyu diturunkan di Gua Hira, terus Nabi masuk dalam rumah dia, duduk dengan Khadijah, tak gerak mana-mana, tak berlaku perubahan. Tak berlaku apa-apa. Ya, perubahannya berlaku bila pergerakan itu ada. Dia pergerakan ni sunnatullah, tak akan berubah dengan cara lain. Kalau Nabi terima wahyu duduk di rumah dia bersama dengan Khadijah, mungkin Khadijah Islam dengan dia, tapi Nabi duduk muzakarah dengan dia, tak bergerak, maka tak akan berkembang. Orang Mekah pun tak marah. Orang Mekah ni cukup toleransi. Kita bayar 360 pahala, aku semua ni, mu semua ni. Mereka boleh sepakat. Cukup toleransi sebenarnya. Bahkan boleh letak di tempat yang sama. Kita bagi tahu sekarang ni di India, kita kata tempat berhala, tempat paling banyak Tuhan. Kalau kapung tu sembah ular, kapung ni sembah tika, dia tak duduk sekali. Masjid dia dia kata kuil dia tu, kuil ular kapung tu semua sembah ular. Mari orang pergi sewa kawasan tu, dia sembah tikus. Dia pun nak buat kuil juga, kuil tikus. Tak boleh, dia kena naik rekca. Dia cari kapung mana sebuah tikus, baru dia boleh nak buat dalam rumah dia. Dia nak buat tanah jadi tanda mercu dan sebagai Tuhan dia ni tikus di tempat orang sembah ular. Tak boleh, dia tak bersatu. Tapi zaman ketika mana Allah Ta'ala utuskan Nabi, 360 pahala boleh berada di atas Kaabah. Ini kemuncak toleransi, tinggi toleransi dia. Sekadar Nabi nak sembah hanya Allah, mereka tak marah. Quraisy tak marah, sebab Quraisy pun sembah Allah juga. Sebab tu nama ayah Nabi Abdullah, nama pak saudara Nabi Abdul Uzza. Mereka tak ada masalah dengan Allah. Bahkan talbiyah mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Cuma tambah illa ma malak, kecuali Allah SWT izin. 360 pahala ni terlebar dia ya, hanya Allah SWT izin. Mereka guna nama Allah. Ni kita sembah ni kan untuk hampirkan kita dengan Allah SWT. Mereka guna nama Allah. Ini secara buhtan, secara tipu. Jadi bila Nabi mula buka ni, Nabi surah Al-Qalam turun ni, untuk tenangkan Nabi, Allah Ta'ala tak suruh berhenti, teruskan dakwah. Cuma sebagai sumber kekuatan, seperti mana surah Al-Alaq kan, akhir dia wala tuti' wasjud waqtarib. Jangan taat, jangan ikut pada tekanan itu. Naruna dua buat dosa, jangan buat onah, jangan cuba nak buat pembaharuan, jangan. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, la tuti', jangan ikut daruna dua. Lepas tu wasjud waqtarib, sujud pada Allah, hampir kepada Allah. Bantuan Allah akan datang. Dalam kontrol Allah. Daruna apa Allah Ta'ala kontrol, Mekah pun Allah, semua makhluk dalam kontrol Allah. Dia sekarang ni perintah Allah. Jadi da'i dia kena ada perasaan. Datang surah Muzammil ni, hadirin dan untuk bagi tahu pada Nabi ni kerja dakwah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Lepas ni mudassir. Muzammil ni selimut pada waktu malam, selimut pada waktu tidur. Mudassir ni selimut dalam keadaan rehat, dalam keadaan santai, dalam keadaan jagalah kita bagi tahu. Muzammil ni selimut dalam keadaan tidur, selimut. Jadi da'i ni Allah Ta'ala mula bagi tahu pada Nabi, ni asas nubuah, kerja nubuah. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Baru panggil berselimut Nabi. Ini panggil gapo dia? Untuk bahasa Arab dia begitu. Kita tak guna, kita panggil awal tak. Kita bila nak orang tua bila nak nasihat pada orang muda yang jauh lebih muda daripada dia kan, bahasa Kelantan kita awal. Bila panggil awal tu maknanya panggil yang baik tu, maksud dia nak mana dengar nasihat. Jadi bahasa Arab begitu juga. Bahasa Arab dia ada, dia tak bila orang tu terlampau rapat dengan dia
Dia tak panggil nama. Asalnya bila panggil satu orang itu dengan panggilan nama, tapi bila satu orang itu terlampau rapat, maka dipanggil dengan gelaran-gelaran. Ini sebenarnya bukan menghina, bahkan kerana terlampau rapat. Macam Nabi tengok Nabi tidur di masjid kan, penuh dengan debu. Nabi kata, kum ya Aba Turab. Nabi kata, bangun Aba Turab. Aba Turab ni bapa ayah kepada debu. Bahasa Arab gitu kan. Bahasa Arab panggil buah duri kita, tengok duri banyak dia panggil Abu Syaukah. Dak buah motel tengok rambut banyak Abu Syak. Bahasa Arab dia panggil bapak belaka, bapak duri, bapak rambut. Jadi tengok orang duduk penuh dengan debu ni, kum ya Aba Turab. Ini panggilan manja lah, panggilan kerana terlampau hampir. Macam Nabi gerak siapa dia seorang sahabat tidur kan, dia suruh bangun tahajud, kum ya Nawam, bangun wahai orang kuat tidur. Tak macam Nabi panggil Abu Hurairah, ya Abu Hurairah tu. Nama Abu Hurairah Abdul Rahman Ibn Saqaf. Tak, Nabi panggil, tengok Abu Hurairah pergi anak kucing, tak, ya Abu Hurairah. Itu panggilan-panggilan panggilan manja dia panggil. Jadi Allah SWT ni khitab ni, khitab untuk muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pujuk Nabi. Bahasa pujuk lah ni. Bukan senang nak bangun tahajud ni. Bangun tahajud ni bukan senang. Tak, dah lah kena buat kerja dakwah. Lepas tu siang kena jumpa orang, malam kena bangun pula. Malam kena bangun pula. Jadi ni usul dia. Jadi Allah sana bagi tahu pada Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang muslimu, gapo dia, qumil laila illa qalil, bangunlah pada waktu malam. Bangun sembahyang. Bangun sini maksudnya qum ila solah, bangun sembahyang pada waktu malam, kecuali sedikit saja. Tak, mana malam ni banyak sembahyang, tidur sih, kecuali sedikit rehat. Illa qalil, ni asal dia. Kemudian Allah Ta'ala luahkan ini separuh daripada malam, separuh daripada malam, ataupun kurang sikit daripada malam, kurang sikit daripada separuh. Awin kus minhu minan nis, bangun separuh daripada malam ataupun kurang sikit daripada separuh. Kalau kita bagi malam ke, bagi pada 3 kan, mula separuh, kemudian kurang sikit daripada separuh, minhu qalilan, ataupun lebih daripada separuh, lebih daripada separuh, ataupun lebih daripada 2/3. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Semaya ni warattil, baca Quran, bacalah Quran dengan tartil. Maksudnya dalam semaya, okey bang, baca Quran, maknanya semaya dengan Quran ni dia package dia, software dia dah. Bila sebut baca Quran pada waktu malam ni, kum ni bangun Quran dalam semaya, dalam sembahyang. Ini semoga Allah Taala bagi taufik pada saya dan tuan-tuan. Ini taufik daripada Allah SWT. Baca pula warattilil Quran, baca dengan tertil ni, baca dengan sebutan huruf, dengan tajwid, dengan begitu jelas. Kena backing. Bahasa mudah zaman kita ni, macam yang tengok orang nyanyi kan, orang nyanyi dia betul ke vokal dia tu, betul ke lafaz dia tu, bagaimana jadi sama orang mukmin ni, ahli Quran ni. Sekarang ni Allah SWT suruh Nabi dan kita orang mukmin ni dengan Quran begitu betul kan, perelok kan. Tak, macam bahasa kita lah ni, orang-orang ni tergelai dengan lagu-lagu kan, bagaimana dia belajar nak suruh sebut biar lafaz disebut dengan jelas, dengan sempurna, jadi warattilil Quran, sehingga terkesan. Ini kena usaha, warattil Quran tartila. Mana kena belajar tajwid dia, kena belajar hafal dia, biar ingat bacaan dia, biar bacaan itu bagi kesan pada kita. Tak sembahyang dengan Quran. Sebab apa? Inna sanulqi alaika, ni lagu kita. Sebab Allah Taala tu tertil tu, nak buai belakang. Sebab tu kena ada ni umat ni. Sebab tu Nabi apa dia, mufti ulama-ulama ni kena jelas. Sebelum umat ni terkesan dengan benda lain, hak ni kena sempurnakan dulu, kena sempurna. Sebab ni penawar dia, ni penawar bagi umat ni. Ini lagu bagi umat ni, warattil Quran tartila. Sebab inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sebab kami akan bagi pada kamu, kami akan turunkan pada kamu. Tengok sanulqi bukan lepas. Sebab tu kalau kita bahasa kita talaki, tu mari talaki. Dia bukan lepas gitu. Dia satu keadaan yang sempurna. Kami akan bagi pada kamu Quran qawlan thaqila,
Qaulan sakinah Quran ni perintah daripada Allah SWT yang sangat berat. Dalam Quran saqilah dua ya. Surah Muzammil dengan surah Isra. Tengok dalam Quran perkataan saqilah ni dua kali. Dari surah Muzammil, dari surah Isra. Dari surah Isra. Isra hari akhirat, yauman thaqila. Dalam Quran Al-Quran thaqil. Jadi untuk selamat hari yang sakit pada hari akhirat ni kena ada hubungannya dengan kitab ni. Kena isyarat dia. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Kami akan datangkan perintah pada kamu, perintah yang sangat berat melalui Quran ni. Perintah ke apa lepas ni? Tak, Nabi kena umum pada orang Mekah ni. Tak, ni belum lagi ni. Tak, Nabi kena kumpul semua orang Mekah bagi tahu. Tak, aku minta daripada kamu satu kalimah, kalau kamu terima seluruh harap tunduk pada kamu, seluruh haji baijiyah. Kalimah apa? La ilaha illallah. Ni kalimah paling berat sekali. Kalimah paling berat sekali. Dah 18 tahun orang Mekah perang dengan Nabi kerana kalimah ni. Kalimah paling berat. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu sebab apa kena bangun malam ni, sebab apa kena baca Quran pada waktu malam ni, sebab kami akan datangkan perintah yang sangat berat pada kamu. Kelebihan dia, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya Allah bagi tahu nasyi'atal lail. Tengok Allah bagi tahu nasyi'atal lail ni apa dia? Sembahyang malam. Ini pendapat Aisyah kata nasyi'ah ni, kata Aisyah, sembahyang malam ketika mana bangun daripada tidur, sembahyang tahajud lah. An-nash'u ini sembahyang yang mana bila satu orang bangun tahajud dia. Fatahajat macam seperti mana surah Sajdah, An-nash'u. Ibnu Abbas bagi tahu nasyiatul lail ini ibadat pada waktu malam secara umum. Tapi boleh belakang. Cuma si Aisyah begitu nasyiatul lail ini sembahyang malam. Sembahyang malam. Sesungguhnya sembahyang pada waktu malam ni, ataupun kita kata ibadat pada waktu malam ni, hiya asyaddu wa ta'an. Allah bagi tahu dia lebih bagi kesan, lebih memberi kesan sebenarnya. Itu kiraat kita, kiraat kita. Kiraat lain, kiraat sabah juga. Tak. Kiraat sabah. Asyaddu wita'an. Wita'an dengan muwafaqatan. Jadi sembahyang malam ni dia lebih memberi kesan pada hati kita. Ataupun kalau kiraat salah lagi, wita'an lebih membetulkan hati kita dengan mulut kita. Ni haji. Mana kok kita royak Allah SWT besar, Allah SWT hebat, hukum Allah Ta'ala paling sempurna, atau begitu kita tetap Allah yang bagi rezeki, Allah yang menyembuhkan. Tak, kita tak terkesan dengan makhluk, dengan suasana ni. Nak jadi sama bila dengan sembahyang malam, nak betul ni. Kok kita kecek dia sama dengan hok dalam hati. Kata nifaq tak amal nak suruh sama sembahyang malam, penawar dia tu sembahyang malam, dia akan sama mulut kita kecek dengan hati ni, penawar dia untuk bagi manusia ni sembahyang malam. Ni haji tak, dia dai sebab tu dai, sebab dia nak ayat orang kena tak apa dak, dia letak perintah Allah ada kejayaan. Jadi nak yakin dengan apa yang dia sendiri dakwah tu, maka sebab tu dia kena bangun malam. Dia kena bangun malam, sembahyang dia baca Quran. Sebab apa sembahyang malam ni Allah Ta'ala sendiri bagi tahu ya asyaddu wata'an, asyaddu wita'an wa aqwam qila. Dia juga lebih membetulkan baca Quran dia baca tu sendiri. Qila sini Quran, wa aqwam qila. Dia lebih membetulkan apa yang dia baca, apa yang dibaca. Ni ajib. Sembahyang dia baca Quran tu, ibadat tu sendiri membetulkan dia. Dia baca dia sendiri tu akan menyesalahkan dia. Jadi cukup sempurna. Dia apa kena bangun sembahyang malam ni? Sebab innalaka fin nahari sabhan tawila. Kerana kamu pada waktu siang hari sabhan tawila. Tak berenang waktu yang lama. Sabah ni berenang. Allah Ta'ala buat kinayah. Nak hijrah pada waktu siang seperti mana berenang. Sebab berenang kan kena gerak, kena sentiasa ada pergerakan. Gapo dia ni? Bukan cari makan, tidak. Ni pergi jumpa orang, dakwah, pergi jumpa orang. Hak ni berat kan? Dia hak ni Nabi buat sebab tu kita sebelum nak ayat kan, mufassir sebahagian ayat. Ni pergi cari makan, pergi cari hijrah, cari. Dah tengok Nabi sekarang ni. Nabi Quran turun pada Nabi sekarang ni. Allah Taala tu ayat ni turun pada Nabi ni. Ya ayyuhal muzammil ni pada Nabi dulu. Jadi kita biar kita jelas.
Lepas tu nak ayat lain selepas kita jelah dah. Tak. Jadi cari keperluan pun selepas tugas ni sempurna dulu. Biar kita jelah. Sebab kamu sehari ni kamu penat ke apa? Sempurna nak pergi jumpa orang lagi, bagaimana pujuk orang ni. Lepas tu nak sempurna lagi takaza, nak keperluan rumah tangga kita, keperluan nak keluarga kita juga kena bertanggungjawab. Jadi kerana keadaan begitu maka perlu sembahyang malam. Ni haji. Innalaka finna risabhan tawila. Lepas tu tengok, itu yang pertama baru sembahyang malam. Yang kedua, Allah Taala bagi tahu wadhkur isma rabbika. Pertama bangun sembahyang malam. Yang kedua wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhan kamu. Ni kali ketiga kan, iqra bismi rabbikal ladzi ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ni wadhkur isma rabbika. Tengok Allah Taala perkenalkan dia. Sebab tu hadirin-hadirat, bukan masalah musyrikin Mekah selesai dah rububiyah. Tidak, rububiyah tak selesai selagi mana wasak pada uluhiyah, semua selain daripada Allah, takut selain daripada Allah, cinta selain daripada Allah. Selagi itu rububiyah tak selesai. Penawar dia pada rububiyah juga. Sebab tu kena bercakap. Sebab tu Allah Ta'ala perkenalkan dia sebagai Rabb. Iqra bismi rabbika ma anta bi ni'mati rabbika. Sini wadhkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhan kamu. Lepas tu sebut lagu mana? Allahu Akbar. Wa tabattal ilaihi tabtila. Ni nak terjemah lagu mana? Sebutlah nama Tuhan kamu. Allah bagi tahu kita nak terjemahan. Wa tabattal, sebutlah sebanyak-banyaknya. Sebutlah seperti mana kita gila dengan Allah SWT. Tapi kalau dia sudut wazan saraf ni, wa tabattal ni dia di atas apa dia? Wazan dia tafa'ala, ta'allama. Dia ada makna istidraj, dia ada makna tadarruj, makna sikit-sikit. Lepas tu tengok dia punya maf'ul mutlaq dia, Allah Ta'ala tukar masdar. Sebab tu wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabattula, tapi tukar tabtila daripada wazan fa'ala, battala yubattilu tabtila. Ni battala ni dengan makna mubalaghah dan juga kasrah banyak. Jadi kalau kita gabung dua ni, dia kena terjemah, dia boleh terjemah juga dengan terjemah. Sebutlah nama Tuhan kamu wa tabattal ilaihi, sikit demi sikit belajar kecek. Mula kecek sikit dulu tentang Allah, belajar kecek sikit wa tabattal ilaihi tabtilu, sehingga kemuncaknya nak cakap tentang Allah paling kamu suka sekali, banyak sekali keluar daripada mulut tentang Allah SWT. Tengok kalau gabung dia jadi terjemah dia gitu. Sebutlah tentang Allah SWT. Bermula ada dengan tadarruj, dengan sikit-sikit dulu, berlatih kecil sikit-sikit tentang Allah, berlatih sehingga sampai ke muncaknya Allah bagi tahu perkataan yang paling kamu suka sekali, sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok Allah Taala sebut apa? Dia sebut Allah gitu kan. Dan tengok Rabbul Masyriqi wal Maghrib, sebut gini, Allah lah kontrol timur dan barat. Yang kontrol timur dan barat Allah Subhanahu Taala. Sebut lagu mana? La ilah. Dia lah tempat bergantung yang sebenar-benarnya. Maka fattakhidhu wakila, sehingga mari keputusan datang hati kita seperti mana Allah Taala perintah, maka jadikanlah dia sebagai pelindung kamu. Puas hati dia lah kontrol. Sebut timur dan barat ni sebagai asas nak bagi tahu pada kita, dia kontrol belakang, dia kontrol manusia, dia kontrol kebaikan, keburukan, jin, semua ni, langit, timur dan barat, semua malaikat, semua ni dia kontrol belakang. Dan la ilaha illallah, dia lah tempat bergantung yang sebenar-benarnya. Maka Allah yang begini, kudrat dia yang sempurna, ilmu dia yang sempurna, pentadbiran yang sempurna, pemilikan yang sempurna, tempat bergantung yang sempurna, maka la ilaha illahu fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai pelindung kamu. Yang Allah Ta'ala tahu pada Nabi SAW. Sebut bangun malam baca Quran, sehari pergi jumpa orang. Kemudian yang kedua Allah bagi tahu, tergelar dengan suka cerita tentang Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan. Mula dengan sikit-sikit, lama-lama sehingga kamu tabtilah. Kecek apa dia? Kecek tentang rububiyah, tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah. Bapa kena kecek rububiyah. Ni cara Allah SWT. Kita akan jumpa daripada Makkiyah sampai ke Madaniyah, ayat-ayat kan. Bila kecek untuk natijah dia, maka hanya Allah kita taat, hanya Allah kita sembah, hanya Allah kita serah diri, hanya hukum Allah SWT kita taat. Dia kembali situ. Jadi nak bagi hanya Allah kita, maka kena bagi tahu bahawa Allah Taala kontrol belakang kita, Allah Taala kontrol
Kudrat Allah begitu sempurna, dia ni syarat Allah semua ni. Allah Ta'ala tengok Rabbul Masyriqi wal, mula dengan rububiyah, la ilaha illallah, natijah dia tidak ada tempat berkata malaikat dia, ni uluhiyah. Maka Allah yang sempurna dari sudut rububiyah dan uluhiyah, maka Allah beginilah, fattakhidhu wakila, jadikanlah dia sebagai pelindung. Kemudian kembali semula Nabi di Mekah, fasbir, oleh kerana itu wahai Muhammad, wasbir ala ma yaqulu. Berat kan, nak pergi jumpa orang dia berat lalu. Nabi sendiri pun berat, tengok kan, wasbir, Allah Ta'ala, Allah pencipta langit bumi, dah royak pada Nabi, wasbir ala ma yakunu, sabarlah di atas apa yang mereka kata pada kamu wahai Muhammad. Lepas tu lagu mana, wahjurhum hajran jamila, tak secara, tapi bukan secara nak marah, wahjurhum hajran jamila, wahjurhum hajran jamila, tinggal mereka, tak secara pada mereka, tak secara kepada kata-kata mereka. Wahjurhum ni hajran, dengan cara yang baik. Jangan ambil hati. Ni mata ni Nabi tak dengar. Nabi lebih utama. Syirik dah ni. Dah kafir dah mu ni. Tak boleh pakai. Tengok muka kafir dah tu. Kita perlu tahu dah. Tak perlu. Jadi bila tengok orang buat maksiat, ni maksiat sesat semua, dah tahu dah. Kita perlu jelas. Dah, maksiat dia kita hijrah, tapi dia kita tak hijrah. Maksiat dia kita benci, tapi dia tidak. Dan bidah dia kita tak suka, tapi dia tidak nak kasih, baru boleh buat dakwah. Kalau tidak tak boleh. Kalau tidak sumak kita sumak. Mula kita putuskan kita sendiri, tak mata tutup pintu, tak secakok kan, cakap. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu, wahjurhum hajran jamila, tinggal tapi dengan cara yang molek, supaya boleh bergerak. Lepas tu orang hodok kritik kamu tu, kata macam-macam, kata gila-gila, hodok kasar-kasar ni, wadarni, sekali lagi tengok mari dari surah Qalam kita lalu dah. Sekarang ni tengok Allah Ta'ala puji, wadarni wal mukadzibin, dah serah pada aku yang mendustakan itu tu. Sebab apa mendustakan itu? Ulina, kerana kaya. Orang kaya sama. Kekayaan ni bukan masalah kekayaan, masalah manusia bila tidak ada hubungan dengan Allah. Kalau diberi kekayaan, diberi kuasa, gini dia akan jadi orang lagu ni wadarni wal mukadzibin, serahkan pada aku orang yang mendustakan di kalangan orang kaya tu. Wa mahilhum qalila, bagi tempoh pada mereka sedikit asal. Dah kena kata lalu, ya Allah, kena doa kan, ya Allah, biar bucik perut lalu, pecah perut kan. Kita kan gopoh kan dah. Biasa lalu. Ya Allah Ta'ala, wa mahilhum qalila, bagi tempoh pada mereka. Maknanya Allah Ta'ala balik ke keadaan. Sepatut kita tengok kan, tapi dengan turun Quran ni, bagi masa ke dia pula. Kita pula saya Quran percaya gini. Apa keadaan pada situasi para sahabat lebih teruk. Kena katok lah, bila kena katok, Khubayb kena katok, turun ayat. Tak maafkan mereka, tak secara ni, sabarlah. Kita tengok ini asas di ayat-ayat Makkiyah ya. Kita boleh tengok sama-sama dengan kita. Dia tengok ayat ni, wa mahilhum qalila. Mari. Sebab apa? Inna ladaina anka. Di sisi kita ni ada ankalan wa jahima. Di sisi kita ni ada apa? Tali, ada rantai. Dia juga neraka yang sangat panas, dan juga wa ta'aman dha wussah, makanan yang akan lekat pada tekaan, wa adzaban alima. Ni gambaran azab di akhirat. Kerana di sisi kami ada rantai yang berapi ni, yang menyala ni, dia juga makanan yang akan terlekat pada kerongkong tu, wa adzaban, dan azab yang sangat pedih. Bila tu berlaku? Yauma tarjumah, di akhirat. Yauma tarjuful, hari ketika mana bumi ni digoncangkan, gunung ganang digoncangkan dengan begitu kuat, dan wakanatil jibal, lalu jadilah gunung ganang yang begitu kuat. Kita tengok Mekah, jangan tengok bumi kita, kita tengok Mekah, gunung dia tu, Bukit Uhud ke apa kan, kerah kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu hari ketika mana kiamat berlaku lagu mana, bila bumi digoncangkan, gunung ganang digoncangkan, maka wakanatil jibalu kasiban mahila, jadilah gunung ganang yang begitu kerah tu kasiban mahila, seperti mana debu yang mana kita tengok orang buat rumah kan, pasir halus tu, dia tapis tu kan, tengok jadi macam gunung tu. Bukan kita gitu, tu mahila, kasiban mahila. Begitu lemah sekali, macam pada pasir lah, debu-debu pada pasir tu, kayak lemah, kasiban mahila. Kemudian kembali pada Nabi, inna arsalna ilaikum, sesungguhnya kami telah utus pada kamu wahai orang Mekah ni seorang rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidan, sebagai saksi di atas betul dak amalan kamu. Allah
seperti mana kami telah utuskan pada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun telah menderhaka pada rasul yang kami utuskan itu. Lalu fa'akhadnahu akhdan, lalu kami telah tangkap dia akhdan wabila, dengan tangkapan yang begitu teruk sekali, yang begitu syadid sekali, akhdan wabila. Fa kaifa tattaqun, bagaimana kamu dapat selamatkan diri kamu sekiranya kamu kufur dengan Allah SWT balik akhir dalam keadaan kufur. Pada hari yang mana yaj'alul wildana shibam, pada hari tersebut kalau kanak-kanak dibangkitkan pun akan jadi tua, akan jadi berubah kerana dahsyat hari tersebut ni. Bila tu as-sama'un fatirun bih, bila langit ni pecah. Wa kana wa'duhu maf'ula, pas janji Allah ni pasti akan berlaku. Kemudian kembali pada Quran, inna hadhi, semua ni tadhkirah, peringatan wahai hamba. Faman syaa, maka siapa dia nak, ittakhadha ila rabbih sabila, dia boleh ambil jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti setakat tu. Kita sambung malam ni, nak cimbaki sikit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta